Lopeh tak? Lopeh tak? Lopeh, mantap. Engkau ban, tak adalah payah ban. Nah, setakat nak mencolah-colah pakai motor ni. Dia nampak tinggi, tapi kurus nak mampu. Dah lah kurus. Ringan pula tu. Kalau kata korang-korang kat luar tu dah ada bini kan, percayalah. Nak dukung bini kau tu lagi borek daripada nak handle motor ni. Iyo. La ilaha illallah. Buat surprise pula si Myvi ni. Cik hilang, cik hilang. Tumpang lalu. Serius, bila dah sampai sini yang jadi masalah. Sompit. Ya. Selambur lah. Line clear. Mantap. Tengok kau tengok betapa panjangnya barisan motor-motor yang ada kat depan tu. Tu kau bah. Bila kau berdiri bawa motor-motor tinggi ni, itulah benefit bila kau berdiri tu. Nampak sampai kau depan tu Segalo-galo kau boleh tengok. Kalau macam gini kau duduk macam ni kau tak nampak apa benar kan. Kalau kau berdiri tu kau nampak lah. Jauh lah sikit kau punya pemandangan tu. Aduh. Mantap lah. Tumpang lalu. Biar saya solid tengah-tengah tu tak apalah. Kan nak ruang bos sabar-sabar. Nah, asal boleh lopeh, asal muek dah lah. Weh, sini tak boleh nak U-turn dah. Mantang-mantang kau bawa basikal tak? Syukur-syukur kau ya. Alah. Potong rapat. Tak apa, lopeh. Mantap. Sini agak mencabar ya guys. Tak dibari dah Myvi ni kan. Dah kono turun kaki macam ni maknanya teruk lah ni. Tapi masih boleh survive lah. Walaupun motor ni tinggi, ianya tidaklah se-struggle yang disangka. Boleh pula macam tu ya. Potong ikut kiri. Orang yang himpit ke kiri ni adalah tujuan masing-masing nak masuk parking ni. Dah ditabik pula. Saya ni ada pangkat sarjan kau. Dan yang best kan. Yang ringan. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?